Sagung lenggah yang satu kinabekten dungkap samapta kapti sawego ing diri. Sedaya paraga ingkang kepareng hangayai lampahing upacara adat panggih temanten satataning gagrak Surakarta Hadiningrat. Katur sagung para tamu kakung putri sinedahan keparenga Sukapakor Matan hangestreni tumapaking upacara adat panggih temanten ing ri kalenggahan sonten punika. Upacara adat panggih temanten Surakarta Kapurwakan kanthi lampahing upacara liron kembar mayang lancaran kebukira hangumandang caos pakurmatan upacara liron kembar mayang. Les processions kembar mayang représentant comme symbole des filles, en particulier le des mariages. La signification de Jebuk mayang est celle de témoin des événements, de protecteur et de garder contre les dangers. Minangka dadya pratandha dauping kenyolan jejaka kembar mayang ngabyantara ingembanan dening paraga Jaka lan Rara kayune purwa sejati pangira jagat godhong kinarya rumembe woh surya lawan tengsu dene oyate winastan Bayu Bajra kembar mayang minangka dadya tandha cihna pasrah sumarah mring purbaning Kang Maha Kawasa sebagai simbol pernikahan gadis dan juga perjaka. Sore hari ini berkenan kita saksikan prosesi liron kembar mayang yang mengiringi hadirnya kedua mempelai Darla dan juga Flat yang pada kesempatan sore hari ini berkenan dibawa oleh Tiara, Erik, Abi dan juga Jason. Apporter les émeutes mayang et Cengkir à la cérémonie de Pangui, d'aujourd'hui dans les chansons des mariés, Tiara et Eric, puis Sabi et Jason. Les kembar mayang, fabriqués à partir de feuilles de cocotiers de ornements, symbolisant la transition du célibat au mariage et les proies du bonheur. Les Cengkir symbolisés par les fruits de la nuit de coco symbolisent la maturité et la fertilité et portent l'espoir du couple harmonie fécond, porteur de nombreux enfants. Cantoko munyo imbal-imbalan hamiwoho daup satataning gagrak Surakarta Hadiningrat. Kepareng prapto madyaning sasana upacara adat panggih temanten kakung lan putri kepareng habebalangan gantal tumama ing dodolan suku piwulangipun kena pisan luput pisan yen gampang luwih gampang yen angel-angel kalangkung tan kena tinumbas arta. Tambour Manten, symbole de l'unification de deux familles et de deux filles communes. Les cortèges symbolisent l'intégration du marié dans la famille de la mariée et la volonté des mariés, la volonté de la juriste et les peines de la vie conjugale lors de la cérémonie de Tambour Manten. Darla sera accompagnée de Madame Carla Adimurti et de Madame Roselyne. Vladimir sera lui accompagné de Monsieur Moga Sematopang et de Monsieur Patrick. Mengawali prosesi upacara adat panggih pengantin atau temu manten keduanya, Vlad dan juga Darla berkenan melemparkan sirih sebagai simbol pernikahan kedua mempelai yang satu atau sekali untuk selamanya. Selanjutnya sebagai simbol bakti seorang istri kepada suami, prosesi Ranu Podo menjadi prosesi berikutnya. Darla berkenan membasuh kaki dari Vlad sebagai simbol rasa bakti, rasa hormat seorang istri terhadap suami. Le mariage se déroule de voies de bataille attachées avec deux fils, gantan contiennent divers symboles tels que le naïf d'arrêt, le citron phare, les cassus gambia, le tabac et les deux fils de la rue qui symbolisent la paix, le parfum, la beauté, l'harmonie, le chœur et les liens sacrés. Wujik Jadi Ranu Podo. Wujik Jadi est une procession où les mariés cachent les cheveux avec leurs plantes d'épi, symbolisant l'espoir d'avoir des enfants. Ranu Podo, qui de mot Ranu, qui signifie awe, Pada, qui signifie pierre. Hang Ranu Podo ampeyan dalem ingkang raka kanthi uba rampe tirta sekar adi pancawarna sasampunipun upacara wiji dadi tigan ingkang kinarya dadya sarana saking lingganing tembung tiga siji lahir loro jodoh telu tibaning pesti manungsa saderma hang klampahi
Prosesi menginjak telur dan membasuh kaki suami yang telah dilakukan oleh Vlad dan juga Darla menjadi simbol penanda bahwa dalam rangkaian prosesi upacara adat panggih pengantin Surakarta memiliki banyak makna, simbol dan juga filosofi serta harapan keduanya untuk nantinya dapat melahirkan putra-putri yang berbakti kepada kedua orang tua, saling asih mengasihi dalam membangun bahtera rumah tangga. Siningepan sindur binayang kare sagung kulawarga laras lampaing temanten kekalih labet sirno memayaning marga. Mesdames et messieurs, lors de ce mariage traditionnel, je venais la procession de Sindur Binayang, rêvé en provenance signification symbolique. Information simple, le Sindur Binayang est une procession au cours de laquelle les mariés sont enveloppés dans un tissu Sindur et conduits par les pères de la mariée ou les parents de la mariée jusqu'à l'estrade de mariage. Les tissus Sindur utilisé est généralement rouge ou blanc, symbole de courage et de passion dans la vie conjugale. Parce que le père de Darla est décédé, reposant pas, cette tâche est déléguée à Eyang Rejoso, puis la grand-père de Darla et sera accompagnée de la mère de Darla, Madame Desi Farini. Siningepan sindur binayang kare sagung kulawarga. Sindur ingkang hawarni seta lan rekta kinarya dadya gegambaran seta rektaning ngaurip. Ingkang abrit dadya lambang wijining ibu dene ingkang pethak dadya lambang wijining bapak. Panunggaling wiji sejati hambabar kabagyan wijining temanten kekalih. Ingkang rikalenggahan sonten punika kepareng kawisuda salebeting rerangken upacara adat kirab sindur binayang Surakarta hadiring rat. Lon-lonan genira lumampah sampun keparang prapta wonten ing sasana pawiwahan temanten kekalih tumuli badhe kalajengaken lampahing upacara bobot timbang. Sampun keparang lenggah wonten ing sasana palenggahan panjenenganipun Eyang Kakung Rejoso ingkang kepareng hangadani lampahing tata cara bobot timbang temanten kakung lan putri pinangku ing sisih kiring lan tengen. Tinaraju bobot katresnanipun kepareng wonten ing rikalenggahan sonten punika Ibu Desiana Fahrini hamundhut pirsa dumateng Eyang Rejoso kados pundi bobot katresnanipun temanten kekalih. Kami persilahkan beliau Ibu Desiana Fahrini untuk menanyakan bagaimana bobot dan timbangannya Darla dan juga Vlad kepada Eyang Kakung Rejoso. Kami persilahkan. Mesdames et messieurs, les mariés sont assis sur les genoux du grand-père de la mariée, symbolisant les perceptions du père en fait son gompa. Après cela, la mère de la mariée demandera qu'ils allaient plus loin et le grand-père répondra qu'ils ont tous les deux le même poids, ce qui symbolise le mot régal pour les mariés et les mariés. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk cinta yang sama, podo abote, podo bobot lan timbangane. Senadyanto sawiji mijil kakung, sawiji mijil manudya arsa karengko sami, tatan ban cindeban silatan. Bapak dan Ibu hadirin sekalian kami hormati prosesi bobot timbang. Menggambarkan bahwa kedua mempelai memiliki kedudukan yang sama. Tidak ada putri, tidak ada menantu, semuanya merupakan putra atau putri dari Ibu Desiana Fahrini dan juga cucu dari Eyang Rejoso. Selanjutnya telah berkenan dilaksanakan prosesi tanam jero atau mendudukan kedua mempelai di pelaminan bahagia. Mesdames et messieurs, tanam jero signifie planter profondément et planter capacité et engrais indépendant. Elle symbolise la procession où les mariés sont agis de leur chef par les pères de la mariée, qui exercent représentés par les grands-pères, ce qui signifie qu'on bénisse et sont prêts à commencer au pays et le pendant en temps au couple marié. Sebagai penanda simbol hajat mantu yang pertama keluarga Ibu Desiana Fahrini,
Sore hari ini berkenan dilangsungkan prosesi bubak kawah dengan memberikan unjukan rujak degan untuk Eyang Kakung Rejoso. Pinaringan unjukan rujak degan karao seger sumyah muga sumrambah wong sak omah, dengan harapan atau simbol pernikahan Dara dan juga Flat sore hari ini nantinya akan membawa kebahagiaan, sukacita untuk segenap keluarga. Menjadi penanda hajat mantu yang pertama keluarga Ibu Desiana Fahrini. Sore hari ini berlangsung prosesi bubak kawah atau pemberian minuman rujak degan untuk kedua mempelai Flat dan juga Darla. Mesdames et messieurs, cette procession comprend un boisson de rujak degan, seigneur des cocons râpés avec du sucre blanc, qu'ils aiment et alternant par les mariés et leurs parents. Les beaux et montrer la solidarité et l'harmonie. Où tout ce qui est dur dans ces cases rujak degan et sa pression semble non seulement par les mariés, mais aussi par la mariée. Sura amboto rupuh gumuruh maneker wiyati saisining jagat isen-isening siang lan ratri. Samyaha memuji syukur kunjuk ngarsa dalem Gusti Maha Suci. Kasembatan daup temanten kakung lan putri lenggah ing sasana dimulya gumelar lampahing tata cara kacar kucur. Kacar kucur wong liya dadi sedulur, kacang kawak dele kawak wong liya dadi sanak, kulawarga sangsaya cedhak. Pinilih wiji ingkang mentes, bibit ingkang bobot pari, jagung dele otek palawija, cinampur dono harta receh pon-pon dalah sekar setaman. Cacah selangkung wiji pinilih mugi temanten kekalih tansah dadya jalma kang linangkung. Sebagai simbol tanggung jawab suami kepada istri, sore hari ini berlangsung pemberian tompo koyo atau kacar kucur dari Flat untuk Darla. Mesdames et messieurs, lors de cette procession, les mariés offrent de l'argent et des versets céréaliers de graines à la mariée. Cela symbolise la responsabilité du marié de se finir aux personnes de la famille. À celle de la mariée de garder de la fenêtre de foyer, dans le remettra de kacar couture à sa mère, Madame Desi Fahrini. Tinamping pepangkoning garwa sayekti minangka dadya pralambang wijining kakung hamung pantes tinamping putrinipun. Paripurna hanampi kayaning kakung giya kepareng amasrahaken kawidagdaning tampa kaya katur panjenenganipun Ibu Desiana Fahrini. Darla remettra ses kacar couture à sa mère, Madame Desi Fahrini. Dan kini kita semua tahu bahwa dari rahim Ibunda Desiana Fahrini lahirlah seorang putri yang cantik, yang pintar, sehat dan juga santun. Darla Diva Adestian telah menjadi pendamping hidup bagi Vladimir Gogades Sainpul dan atas restu dari kedua orang tua, keduanya telah dipersatukan dalam ikatan suci pernikahan. Mongko kantining tumuwuh salami wus awas eling marang lukitaning alam. Pasrah kacar kucur sebagai simbol surga di bawah telapak kaki ibu. Mesdames et messieurs, Dahar Climat, il s'agit d'une procession des repas partagés entre les mariés qui symbolise l'unité, l'harmonie, l'engagement et prendre soin l'un de l'autre dans leur vie de couple en tant que mari-enfant. Flat fera de boulettes, de riz à base de régions et nourrira Darla et vice versa. Linadosan dahar walimah temanten kakung lan putri sekul punar hawarni jenar minangka dadya lambanging kamulyan miwah kabagyan. Rampadan ulam pindang ati antep gurih pengasih minangka dadya perlambang sandang pangan lan papan. Kita saksikan prosesi dahar walimah, kedua mempelai saling menyuapkan nasi punar atau nasi kuning
sore hari ini sebagai simbol keduanya nantinya dalam membangun bahtera rumah tangga akan menjadi pasangan sehidup semati yang selalu menemani dalam suka maupun duka. Usai menikmati dahar walimah, selanjutnya kedua mempelai akan berkenan memberikan atau diberikan segelas air putih ujuan tirta wening kinaryo dadya sarana pepiling bilih lampahi gesang bebrayan kedah linambaran kanthi weninging cipta rasa langkarsa satemah saketo hambabar kabagyan tuwin kamulyan sumrambah sagung kulawarga. Pemberian air putih sebagai simbol dalam membangun bahtera rumah tangga, senantiasa keduanya diberikan kejerihan di dalam lahir dan batinnya sehingga tercipta keluarga yang harmonis, yang penuh dengan cinta sebagaimana yang telah diajarkan oleh kedua orang tua Darla dan juga Flau. Bapak dan Ibu hadirin sekalian kami hormati, sore hari ini usai prosesi dahar walimah dan kunjuk tirta wening, selanjutnya kedua mempelai Darla dan juga Fladi akan kami hantarkan untuk prosesi sungkeman menghadap kepada Eyang Rejoso dan juga ibunda dari Darla, Ibu Desiana Fakhrini, untuk mengaturkan sungkem memohon doa dan restu. Mesdames et messieurs, la cérémonie Sungkeman pour les mariés commence avec à partir de la grand-père et les mères de la mariée. Puis ce soir avec continuer vers la mère de mariée. Cette procession Sungkeman sera accompagnée du chant Katawang Sinom qui sera présenté par Dani Dananjaya. Pituture prasujan mo tuwin prawrada wiku wasih prakara kang sanyata manungsa tatana siji kabejan jati loro jodoh kaping telu pas ditibane kotra manungsa hamung kabeh iku kapurbakan maha kuasa
Bapak dan Ibu hadirin sekalian kami hormati, atur ucapan terima kasih kami sampaikan kepada segenap tamu undangan dan juga hadirin yang pada kesempatan sore hari ini telah memberikan penghormatan menyaksikan rangkaian prosesi upacara adat panggih pengantin Surakarta untuk Darla dan juga Vladimir. Dan selanjutnya kami mohonkan untuk dapat menantikan rangkaian acara selanjutnya usai prosesi upacara panggih selesai sore hari ini. Mesdames et messieurs, notre chère famille, ainsi la traditionnelle procession de Pagui s'est parfaitement déroulée. Que tu ressens de la procession à l'ébonée, Pierre de vous tu sens les constants pour que Darla et Vladimir commencement le voyage de mariage. Nous exprimons notre plus profonde gratitude de votre présence, mesdames et messieurs. Dan pada kesempatan sore hari ini merupakan kebahagiaan untuk Darla dan juga Vlad atas hadirnya Gusti Kanjeng Ratu Maduretno dan juga Kanjeng Pangeran Haryo Purpo Didingrat. Kami aturkan ucapan selamat datang, teriring hatur ucapan terima kasih atas sekali lagi hadirnya Gusti Kanjeng Ratu Maduretno dan Kanjeng Pangeran Haryo Purpo Didingrat. Kami mohonkan berkenan untuk dapat mengagendakan sesi foto sore hari ini usai prosesi upacara adat panggih pengantin untuk Darla dan juga Vladimir. Sekali lagi mohon berkenan untuk Gusti Kanjeng Ratu Maduretno dan Kanjeng Pangeran Haryo Purpo Didingrat. Kami mohonkan berkenan berfoto bersama dengan kedua mempelai. Terima kasih. Votre Altesse Royale, bienvenue au Mapakan Yogyakarta, Gusti Kanjeng Ratu Maduretno et Kanjeng Pangeran Haryo Purpo Didingrat. Invitons également à prendre des photos avec les mariés après avoir adressé leurs félicitations.